antara Sultan Aceh pada masa itu dengan Puteri Kamalia. Tetapi perlu diingatkan bahawa oleh kerana penghormatan yang diberikan oleh Sultan Aceh kepada Puteri Pahang pada masa itu, Sultan Aceh tidak terus mengahwini Puteri Pahang kecuali selepas mangkatnya Permaisuri Baginda. Apabila Permaisuri Baginda mangkat, barulah Sultan terus memohon untuk mengahwini Puteri Pahang pada masa itu, yang dilihat mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, sehingga disebut bahawa adat Putera Pahang adalah merupakan asas kepada pembinaan adat istiadat dalam kerajaan Aceh pada masa itu. Dan kita percaya sekiranya Kesultanan Aceh kekal sehingga sekarang ini, adat-adat itu akan dapat dilihat dengan lebih jelas. Dan yang penting yang nak ditunjukkan di sini ialah bagaimana pengaruh daripada adat dan tradisi Pahang itu yang dibawa oleh Puteri Kamalia menjadi suatu adat yang dilaksanakan, yang dihormati, dan seterusnya menjadi salah satu daripada adat yang diterima oleh pemimpin Aceh pada masa itu. Yang keduanya ialah salah seorang daripada pemimpin Aceh yang juga dibawa ke sini juga telah dilantik sebagai bendahara dan membantu pihak Kesultanan Aceh untuk membina suatu bentuk rangkaian kesultanan dan juga kelompok bangsawan dalam masyarakat Aceh pada masa itu. Jadi ini adalah merupakan, kalau boleh dilihat daripada perspektif yang lain, suatu kemenangan pihak Pahang khususnya terhadap Kesultanan